So, colek dia ni agak pekat lah. Besarnya ayam dia. 12 ya sahaja. Berapa? Tolong kira berapa ya. Ramai tak sangka colek ayam termurah di Kuala Lumpur ada di Hartamas dan juga mi celup, ikan bakar petang, nasi sup Kelantan dan juga nasi ulek Kelantan sampai tengah malam. Tapi ramai orang takut dengan go. 24 ya. 24 ya. Syurga makanan Kelantan di Hartamas selepas solat tarawih setiap hari tanpa gagal. Ya, colek gapo ada dekat sini? Ke Kita ada ikan. Hok ni antara bagai kamak di warung Soho lah. Perut. Okey, kita ada paru, ada udang. Udang ni tengok ni. Mengajari dah. saya tu. Colek malah. Lokcing dan juga kepuk. Kalau customer dah baru kita goreng. macam nak order 2 ekor. Udang 2 ekor. Tengok Jeput malah tengok 2. RM1. Jeput malah kita ni tengok. Paru-paru. Paru kita tu kita celup tepung juga ni. Panggil pelepong. Pelepong dia. Perut boleh. Set colek sini ni memang ala kad lah masa kita celup tepung. Selaya. Ni kita pakai ikan kembur lah. Kembur. Satu set ni 5 ya. Udang ni 2 ya setengah sekor. Tu hok ni dalam 2 ya. 2 ya. Dan juga ni pun 2 ya. Kira sendiri. Berapa? Tolong kira berapa ya. Ah. So colek sebenarnya kita agak murah. Kalau saya awak tengok ni, ni bagai dalam dia ni, cili padi semua tu dengan nis okey. So colek dia ni agak pekat lah kita buat ni. Tahun ni kalau saya awak tengok harga dia 24 ya saja. Look and feel lagu ni. Maksudnya kalau saya awak tengok ni, Atau kata sini colek ayam hok murah sekali kan. okey betul. Kalau saya awak tengok tadi, kita pakai semua drumstick. Kalau besarnya ayam dia. Ayam agak besar. Kalau tengok ni golden crispy, sebiji jeput malah ni. Nasi ayam ni. Ayam ni pun boleh juga makan dengan nasi. Okay. So kita bubuh juga gau ni. Okey. So kita sirai dengan kuah juga. Colek ayam versi warung Soho. Untuk 2 set hidangan colek ni, satu colek capur dan juga nombor 2 ni colek ayam 30 neya. 30 neria sahaja. So colek buah ni sebab kita ada variasi tadi lah. Sebab saya lahir di Kata Panjang, dia ada udang ke apa dia. Okey. Hok ni serbuk ni kita custom sendiri. Pedas dia ni, hok ni pedas ni. Hok ni harga dia 15 ya. 15 ya. So selama 10 tahun warung Soho beroperasi. So kita buka di lokasi baru. Lokasi baru ni kita ada set ikan bakar. Jadi ikan bakar ni kita ada sepanjang bulan Ramadan untuk nak buka puasa boleh, dan selepas raya nanti ada juga menu ni untuk makan tengah hari, dan insya-Allah kita akan eret ikan bawal emas ni antara yang paling murah lah setakat pagi, dan kita akan celup dalam kita punya marinade sauce kita ni. Okey, so pagi kita pakai pagi bunga ni. Alright. Okey, hok ni sambal kita lah. Sambal kita ni okey, dia sambal berempah lah. Kenapa selera kampung? Mungkin awak semua boleh tengok lah seleksi yang ada di depan kita ni. So untuk seleksi ni dia agak macam messy dah lah. Maksudnya sebab kita dah diserang oleh buka puasa tadi. Awak tengok kita ada budu, kita ada sambal belacan. Hok ni sambal istimewa lah, pun kita panggil sambal jatah. Kita ada seleksi pelbagai negeri. Daging gula dan juga air gula. Paru belada. Hok ni best seller kita lah. Harga dia agak murah, udang masak lemak. Hok ni versi Negeri Sembilan saya awak. Hok ni pun antara inovasi tim kita, daging black pepper, kita ada ayam kampung goreng, kita ada kuih hakok. Hok ni kita buat daily setiap hari tanpa gagal. Sambal ni sebenarnya sambal ni dah masak. Maksudnya kita nak letak asin pun boleh. Okey, hok ni hok nombor 1, ikan pari masak bakar sambal kita. Ni petang ni kita boleh add on lah. Jadi kita tabur je atas ni. Kita nak buat awak custom sendiri. Maksudnya untuk sambal nyecoh di versi selera kampung lah. Okey, ni sambal kicap. Okey, awak boleh ambil ni. Hok ni kepedasan awak ni awak boleh custom. Benda ni dalam ni dan juga cili. Siaplah kita punya ikan bawal emas bakar sambal dengan air nyecoh dia ni lah. Tu seterusnya ni kita ada seleksi mi celup. Anak-anak membesar di sempadan ni kita ada kombinasi 2 benua. Kita panggil comfort food. Maksudnya kalau balik sekolah tu kita gratis sika dulu. Mungkin mi celup masa tu dalam RM1.5 ke RM2 je. Dalam ni. Okay, lauk daging ni kita rebus sekali aja. Kita dah potong siap-siap. Tim kita dah potong. Habis sikit kepada shabu-shabu saiz dia ni. Jadi si awak ni mudah nak makan. Tengok tu. Kita ada kombinasi lah. Kita ada white radish. Okey, saya nak agak tinggi sikit Okey, bismillahirrahmanirrahim. Inilah, ni optional lah. Kalau customer nak bubuh boleh, tak save boleh. Hok ni zaman kita kecil-kecil dulu suka. Dulu kita panggil bedok ni. Harga dia adalah 12 ya. Kita ada juga menu nasi sup daging bakar ni. Kita ada daging, kita ada juga sup daging dan sup gearbox. So pairing dia ni lah saya sebut tadi, nasi sup daging bakar dan daging bakar ni kita perah dengan asam lima tadi, hok saya tunjuk tadi, kita custom tadi, dan kita makan dengan sup gearbox kita ni. Pak, siap belaka dah makanan kita untuk. Alhamdulillah. Katanya first time buat gini. Warung Soho alhamdulillah kita menginjak kepada umur 10 tahun pada tahun ni,
Dia bukan istilah cawangan sebenarnya, Bella. Dia macam kita buka satu wing sisi barulah. Seleksi baru ni kita istilahkan sebagai warung Soho selera kampung. Kita ada juga ikan bakar. Ikan bakar ni dia menu Nusantara lah, Bella. Dia macam ini barang yang kita kumpulkan daripada Pasar Borong Selayar tu, kita bawa ke Hartam Mas secara segar setiap hari ni. Kita ada kombinasi budu dan juga sambal kicap tu. Start pukul 3 tu ada dah. Pukul 3 ada dah. Kalau set awak, kita dah buka pukul 3 untuk sepanjang Ramadan ni sampai pukul 12 malam. Boleh puasa ada col. Ni mainan pertama ni. Okey. Feedback dia agak okey. Buka puasa juga ataupun Morih Bella, kita ada juga air cendol special. Hak ni memang saya buat sendirilah. Kuih akok juga. Hak ni akok menarik Bella. Hak ni kita buat akok ni setiap hari. So dia tetap moist. Masa mula-mula saya mari rasa biasa ya. Saya kentang saya mari sedap dok. Improve gila dia punya rasa. Set ni ya set sebenarnya kita ada set anggrek, ada kiambang dan dengan satu lagi kemboja. Tak je kan dia potong kecil-kecil gini memang lain. Kalau cicak bodoh boleh dia. Boleh. Belakang tapi memang rasa orang tak biasa makan petang boleh makan. Jadi saya nak suruh Bella try hot ni. Rasa dah kunyit. Betul. Betul. Dia ada manis sikit. Sebab kita hot ni, kita akan pairing kalau ingat balik dekat menu satu signature dekat Warung Soho tu, kita ada nasi gula teringak ataupun nasi gula ikan air tu. Hot tu yang pernah saya cerita kat Bella tu. Sebab kita nak kombinasi dua rasa yang berbeza. Maksudnya satu eksplorasi rasa yang macam ni, yang rasa sate dia tu agak light. Sebab orang Hartam Mas ni dia agak gitu. Dia bila kita buat pekat tu dia agak macam rasa santan tu mungkin agak kolesterol macam dia kan. Betul. Set dia ayak tu. Macam ni lah. Kalau tengok ni, ni gula versi yang Soho lah. Kita agak pekat. Dia hampir macam sup tapi dia pekat sikit. Ya, law ni dah ada dah. Start pukul 3 petang sampai pukul 12 malam. 12 malam. Makan colek pukul 5 tak ada dah. Kalau malam-malam in case awak rasa nak makan nasi Kelantan, mi celup, colek semua tu sekali ada sini belakang. Dan untuk masyarakat di luar sana tu, Warung Soho sekarang ni kita dah buka satu lembaran baru, kita dah buka satu perjalanan baru iaitu kita istilahkan selera kampung. Apa yang awak nak makan sini nak bawa ke Warung Soho boleh, daripada Warung Soho nak makan ke selera kampung pun boleh. Owner ni tu loh, owner sama. Sama ni. Jadinya boleh awak nak swap. Ada customer kita Bella, ada nak makan nasi gula ikan tadi, nasi gula teringak tu nak makan kat sini. Kita okey je. Jadi set-set awak semua ataupun masyarakat Hartam Mas di luar sana ataupun masyarakat Kuala Lumpur di Lembah Kelang, dia nak ajak geng set-set awak semua ni mari buka puasa dan juga morih di Warung Soho selera kampung. Kita ada pelbagai, ada colek, kita ada ikan bakar dan juga macam lagi lah, ada mi celup, ada sup giabok dan jemput mari belaka.